Hari ni saya nak kopak 2 biji aircon. Nak ambil beberapa barang dalam dia dan menjawab persoalan di mana semua orang tahu yang aircon ni menyejukkan. Tapi dalam aircon ni, komponen apa yang paling penting untuk dapatkan kesejukan tu? Kat sini saya ada 2 aircon daripada Panasonic dengan Daikin. Dua-dua ni jenis yang hot selling diorang. Kita try hidupkan satu dan tengok ni. Ada 2 tube yang sambung ke audio unit tu. Satu ni berpeluh tau. Yang berpeluh tadi tu ini. Dia sejuk sampai 0 darjah Celsius. Dan satu lagi ni dia suam. Apa ni 24 macam tu. Tidak balas ni berlaku bila audio unit aircon kita ni hidup. Kipas dah pusing, benda bulat silinder tu pun hidup. Itulah dia kompresor. Bila hidup akan panas coil kat belakang dan kompresor tu pun akan panas. Jadi untuk menyiasat semua benda ni, saya kena buang dulu refrigerant yang ada dalam kompresor tu sebab saya nak buka kopak semua. So saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Tuan Saiful kerana sudi datang kat studio saya, bawa alat dia dan keluarkan dia punya gas. Sebab kita kena sedut semua gas ni masuk dalam tangki. Kita tak boleh main buang kat luar saja. Saya kena tunggu gas dalam aircon ni turun sampai dekat-dekat kosong tu. Lepas tu barulah saya boleh start kopak aircon ni. Okay. Benda first saya nak ambil adalah motor untuk kipas luar ni. Sini dia punya controller. Ini yang ada inverter dalam tu. Untuk keluarkan kompresor ni saya kena potong lah dia punya tube-tube ni. Tadi input, ni output. Okey, barulah boleh unscrew kaki dia dan cabut. Alright. Radiator gerabak ni maybe saya akan try sejukkan PC. Tengoklah projek apa saya nak try buat. Tadi audio unit, sekarang indoor unit pula saya nak buka. Alright, kita akan nampak dia punya ni coil untuk evaporator yang dalam tau. Elektronik ni saya tak nak pakai, saya nak radiator je. Satu screw lagi. Okey, cantik. Ni blower dia saya boleh pakai balik motor ni. Tapi motor ni dia pakai flexible punya coupler lah. Jadi saya kena potong dia punya flexible macam getah dia tu, baru boleh cabut dia punya motor. Okey, Daikin saya dah pecahkan. Saya nak try buka yang Panasonic pula. Saya keluarkan semua part yang penting untuk outdoor unit dengan indoor unit. Okey, inilah dia. Semua barang saya tak atas meja ni. Yang belah sini adalah Daikin punya aircon. Yang belah kiri ni Panasonic. Untuk kipas luar dia pakai 40 watt punya motor daripada Giamo Motor. Ini company Cina lah. Untuk blower indoor dia pakai apa ni? Welling. Welling ni company mana ni? Daripada My Dear Group. Okey. Ini untuk motor Panasonic. Kalau kita tengok motor yang digunakan oleh aircon Daikin, dia pakai motor tu 13 watt daripada apa ni? WL. WL ni saya rasa Welling juga. Untuk indoor blower dia pakai BOM. BOM ni company Cina lah. Settle part motor, yang ini dia punya kompresor. Ni yang saya nak study ni. Ni kompresor daripada GMCC. Dua-dua kompresor Panasonic dengan Daikin ni kalau tengok sebelah-sebelah memang sebiji. Cuma beza yang Panasonic tu dia orang tambah temperature sensor. Itu je. Walaupun stiker ada beza sikit tapi sama je sebenarnya. Okey, berbalik pada kompresor tadi daripada GMCC. GMCC ni bagus ke kompresor dia? Okay, so generally dia consider bagus, efficient, reliable. Siapa buat? Joint venture My Dear Group. My Dear ni macam Toyota lah kan. Toyota buat kereta dan dalam masa sama banyak part dia tu dia orang buat sendiri. Dia orang yang manufacture dia. Jadi bila company lain tengok barang Toyota buat ni berkualiti, reliable, dan bila company kereta lain dia rasa lebih menguntungkan untuk beli part daripada Toyota tu dan gunakan pada dia punya kereta berbanding dia orang develop ataupun dia orang manufacture sendiri barang-barang kereta dia orang tu, dia orang pun gunalah part-part daripada Toyota. Daripada luar masuk ke dalam. Dia orang tinggal nak develop teknologi untuk run barang tu je. Contoh kompresor ni dia develop teknologi untuk control kompresor. Untuk kompresor ni pula macam mana dia berfungsi?
refrigerant akan start masuk ke accumulator supaya yang masuk ke kompresor nanti gas sahaja, cecair dia dah tapis awal. Dekat dalam kompresor ni yang akan memadatkan refrigerant tu jadi bertekanan tinggi keluar. Power dan kontrol daripada wayar ini. Sekarang, macam mana kompresor ni boleh memadatkan gas tu? Kat sini saya dah design 3D kompresor. Kalau kita buka kepala dia nampak dalam, ini just structure asas ni tau. Kita akan nampak rolling piston dalam silinder ni. Menarik tau cara dia memampatkan gas. First kita akan nampak ada 2 injap, keluar dan masuk. Yang masuk kat kanan, keluar tu kiri. Ni contoh Bila kedudukan piston tu macam ni, gas boleh masuk dekat ruang silinder tu tau, melalui kita punya injap masuk. Bila piston tu dah berpusing sampai sini, nampak dia dah block dah. Injap masuk tu dah kena block, gas refrigerant dah terperangkap dalam silinder dan kita nak push dia keluar dekat output tu. Bila kita pusingkan sikit lagi piston ni, kita nampak ruang untuk refrigerant dalam tu dah makin kecil. Dia makin dipadatkan. Kita pusing sikit lagi, makin padat kan. Ni dah memang bertekanan tinggi dah ni. Makin kuat, dia akan push tolak ke luar sana. Ini tinggal sikit ni. Ini memang tekanan memang betul-betul tinggi. Bila gas padat, pergerakan molekul gas tu akan bergerak dengan cepat dan menghasilkan haba. Tenaga dia tinggi. Sebab tu kompresor ni panas bila dia bekerja. Dah habis satu cycle, gas tu dah dipump keluar. Sekarang masuk gas baru dalam kita punya silinder. Dan ulanglah balik. Kita perangkap refrigerant dalam silinder ni, tolak, padatkan, keluar dekat injap satu lagi tu. Piston ni berpusing tak adalah slow macam ni. Dia laju supaya banyak gas yang kita boleh mampatkan, boleh kompreskan. Jadi untuk dapatkan sebiji aircon yang optimum, di mana kita spend elektrik yang sikit, dapat sejuk yang banyak. Ini antara benda je lah. Kompresor yang macam mana? Kompresor yang optimum lah. Untuk optimumkan kompresor kita pula ada macam-macam cara. Kita ada beberapa jenis teknik pemampatan refrigerant kat sini. Ada kompresor yang on dan off sahaja, dan ada kompresor macam ni. Ini inverter. Inverter kena ada benda ni. Inverter yang mengawal kita punya kompresor speed. Dia punya motor speed tu dia kawal. Daripada rumah kita 240 volt AC, dia akan tukarkan kepada DC. Masuk ke dalam ni, bila dah dapat DC, kita boleh tukar balik kepada AC. Cuma AC yang masuk kat sini, AC yang kita dah kontrol. Rumah kita 240 volt, 50 Hz. Kat sini dia boleh kontrol Hz tu berapa banyak. Kalau dah sejuk bilik tu, tak perlu nak kompresor kuat sangat kan. Dia slow kan, pakai maybe 20 Hz. Bila kita nak blast kuatkan kompresor kita ni, dia laju kan. Maybe sampai ni limit dia 180 Hz. Dia boleh naik turun. Jadi kompresor kita ni lebih optimum. So kat situ tambah lagi dia punya optimum tu, jimat tenaga sikit lagi. Untuk audio unit ni dia pakai single row punya condenser. Kalau nak lebih optimum, kita boleh gunakan teknik macam Indo unit ni. Ini double row punya condenser, tapi ini evaporator lah. Untuk ruang yang sama, dia doublekan coil dia tu supaya lebih banyak tenaga haba yang boleh disedut ataupun dikeluarkan. Bila kadar pemindahan haba tu tinggi, jadi dia lebih efisien lah. Kalau compare tu satu, nak lagi baik yang audio unit tu pun sama dua macam yang Indo unit. Nanti yang Indo unit ni cepat sedut haba, yang audio unit cepat buang haba. Biasanya ada dua jenis tau, satu yang blue fin, satu yang gold fin. Kalau kita compare dua-dua fin ni, blue dengan gold, yang blue ni dia mesra cost. Kalau kita nak lebih tahan dan efisien, kita boleh gunakan gold fin. Contohnya pasang aircon dekat tepi pantai lah. Ini kena gold fin. Satu lagi alternatif yang baru kan, kita boleh gunakan grafin. Ini adalah material yang paling tahan dekat dunia. Kalau kita jadikan radiator, tengok dia punya perbezaan heat transfer dengan aluminium biasa. 10 hingga ke 15 kali ganda. Next time saya nak test aircon yang gunakan benda ni, mesti efisien. Alright, tu je. Saya harap saya punya perkongsian yang bermanfaat. Kalau tengok banyak lagi video menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe kali. Jumpa dalam next video. Saya Muhammad Syafiq. Assalamualaikum.